Sah ke tak solat seorang jika tak ingat rakaat? Sah. Lagu mana nak sah? Jadi betul. Contoh, semayang subuh berapa rakaat? 2. Dia pun semayang duduk tayak dah. Faham? Orang tak ingat kan? Ingat 2 dah. Baru duduk tayak. Kat mana dia teringat? Dia teringat sebelum salam. Baru rakaat. Awi jadi sah. Lagu mana nak sah? Mesti 2 rakaat. Maka wajib bangun tambah rakaat. Sekarang sunat sujud sawi. Tak sujud pun sah. Sunat sujud sawi. Faham lagi? Tu baru sah. Tapi kalau dia tak ingat tu, siapa sudah tak ingat. Contoh, semayang subuh 2 rakaat. Dia pergi semayang Faham? Dan lepas salam pun dia tak ingat. Dia ingat dua tu lah. Kan? Dan sampai mati, dia tak ingat dia semayang tidak sah. Kerana apa dah sah? Kerana semayang subuh 2 rakaat. 1 tidak sah. Dah berdosa ke tak? Tidak berdosa. Kerana apa? Kerana tak ingat. Jelas lagi. Dah akhirat Allah tidak tanya dah. Kerana dia sudah melakukan tuntutan, cuma tersalah dalam melakukan. Dimaaf. 3 perkara Nabi kata, Allah maaf umatku, tersalah, terlupa, kena paksa. Dia dah ingat bayar zakat fitrah. Dia 7 riyal, bini dia 7 riyal, anak dia seorang, 21 riyal. Dah ingat, tidak berdosa. Faham lagi? Tak usah zakat fitrah, zakat guang, pitih dia sejuta dia, simpanan. Okey, tahun lepas. Patut tahun lepas dia keluar, dah nak tahun keluar. Tahun lepas dia tak ingat. Kalau sejuta, berapa zakat? Sejuta zakat berapa? RM25,000 lah, 2.5%, 1/40. Dia tak keluar 25,000. Apa? Terlupa. Tidak berdosa. Sampai kiamat dia tak ingat. Sampai akhirat pun tak ingat. Tak berdosa juga.